Kalau ikut catatan sejarah, tetapi saya taklah percaya 100% sangat catatan ini. Dia kata jatuhnya kerajaan Abbasiyah disebabkan kerajaan Abbasiyah ni terlalu bagi muka kepada orang Parsi. Sehingga dilatihlah orang Parsi ni Iran lah sekarang ni, sebagai tentera, kadang-kadang ketua tentera, general, dan juga berjawatan dalam punya sektor kerajaan pada zaman Abbasiyah. Dan pada masa tersebut dia kata orang Arab telah dipinggirkan. Dia kata itulah faktor kenapa Abbasiyah tu lebih cepat jatuh pada tangan punya Mongolia, sebab dia kata orang Parsi ni dia selfish. Jadi orang tidak bersatu dengan orang Arab. Jadi saya nak tekan di sini, orang Arab dengan Parsi tu bergaduh dah lama dah. Abbasiyah dan sebelum pada tu